Kenapa lalat tak berani masuk rumah? Rupanya sebab ini. Pernah tak anda perasan ada rumah langsung tak ada lalat? Tapi rumah kita buka makanan sikit je terus penuh. Kadang-kadang rasa macam lalat ini ada grup WhatsApp. Kita buka makanan je, semua datang serbu. Aduh, penat kalau asyik nak kejar lalat tiap-tiap hari kan? Sebab itu hari ini Uncle Andrew nak share 3 cara mudah halau lalat tanpa perlu berpeluh kejar dia. Yang last kali tu paling power. Lalat nak landing pun fikir 2-3 kali. Jom ikut Uncle Andrew. Cara pertama, pagar cengkeh. Ambil limau nipis, belah 2, lepas tu cucuk bunga cengkeh banyak-banyak macam ni. Nampak macam hiasan je, tapi bagi lalat ini bau warning. Anda tahu kenapa? Sebab lalat benci bau sitrus dan aroma cengkeh yang tajam ni. Letak dekat meja makan atau dapur, bukan sahaja halau lalat, bau pun segah. Uncle Andrew selalu buat ni. Memang nampak kurang lalat datang kacau. Cara kedua, plastik isi air. Cara kedua ini, mesti anda pernah nampak dekat kedai makan gantung plastik isi air macam ni. Orang kata mata lalat nampak pantulan air ini macam benda besar, jadi dia takut dan dekat. Sejujurnya, ada orang kata berkesan, ada orang kata tak. Tapi tak salah cuba. Kos dia pun hampir kosong. Sedikit tips untuk anda. Pastikan guna air yang jernih dan gantung dekat tempat ada cahaya matahari atau lampu supaya pantulan itu lagi kuat. Cara 3, perangkap maut. Sekarang kita masuk yang paling power. Ini bukan sekadar halau. Ini terus tamatkan masalah lalat. Ambil cuka apple, letak dalam bekas. Lepas tu titik sedikit sabun pinggan. Bau cuka itu tarik lalat datang. Tapi bila dia landing, sabun akan ganggu permukaan air. Jadi dia tak boleh berdiri dan akhirnya tenggelam. Habis cerita. Cara ini paling sesuai kalau lalat dah mula buat kenduri dekat dapur anda. Tapi ingat, semua ni berkesan kalau dapur anda bersih. Kalau sampah dibiar terbuka, buat apa pun lalat tetap datang. Kebersihan tetap nombor 1. Uncle Andrew sendiri ada cuba. Memang nampak perbezaan. Macam mana? Senang kan? Kalau anda dah cuba, komen berkesan dekat bawah. Uncle Andrew nak tengok berapa ramai jadi. Kalau ada cara lain yang lagi hebat, share sekali. Kita belajar bersama-sama. Jangan lupa like dan share video ni. Paling penting, tekan butang subscribe dan on notification itu sekali supaya setiap kali Uncle Andrew kongsi petua baru, anda adalah orang pertama yang dapat tahu. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.